15 Februari 2014, Majlis Kepulangan Perak Men. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Kepulangan Perak Men disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan di Galeri Arkeologi Lembah Lenggong Kota Tampan, Lenggong, Perak. Rangka yang berusia 11,000 tahun itu dipindahkan dari Muzium Negara Kuala Lumpur sejajar dengan pengiktirafan Lembah Lenggong sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Perak Men ditemukan oleh pakar arkeologi pada tahun 1990 dan dipercayai berasal dari zaman batu era Paleolitik. Sejak ditemui, Perak Men telah dipamerkan di beberapa tempat seperti di Muzium Sains Tokyo, Jepun dan Muzium Negara. Bagi memastikan rangka ini terus dipelihara, Jabatan Warisan Negara dipertanggungjawabkan untuk memeriksa keadaan rangka ini dari semasa ke semasa. Perak Men merupakan rangka tertua dan paling lengkap pada zamannya yang ditemui di kawasan Asia Tenggara. Dengan ketinggian 157 cm, ia juga merupakan satu-satunya rangka prasejarah di dunia yang dilahirkan dengan kecacatan keturunan yang dikenali sebagai Brachymesophalangia Type 2. Perak Men dipercayai meninggal dunia pada usia 40 ke 45 tahun dan dikebumikan dengan posisi fetal, iaitu kedua-dua kakinya berlipat ke arah dada.